Sedar tak sedar kita dah melewati 6 bulan tahun 2026. Jadi untuk tahun ni, apa perkara yang menarik untuk kita lihat dari sudut ekonomi? Pertama, Amerika Syarikat kini memiliki hasrat untuk mengenakan tarif tambahan ke atas 60 buah negara, termasuklah Malaysia, melibatkan isu buruh paksa. Tarif tambahan ni menurut Donald Trump, dia adalah untuk menangani amalan perdagangan yang lebih adil, yang lebih saksama, yang lebih manusiawi katanya. Tetapi kalau kita tengok dari segi teknikal sudut ekonominya, sebenarnya ini adalah satu agenda pimpinan Donald Trump sendiri untuk membentuk semula pendekatan tarif perdagangan mereka, di mana sebelum ni AS dah nak kenakan tarif perdagangan, tetapi sekarang ni dia dapat kekangan daripada perundangan antarabangsa. Maka fokus tarif ni mula dikenakan ke atas isu buruh paksa. Kedua, seperti yang kita tahu sekarang ni dunia berdepan dengan konflik perdagangan antarabangsa yang sangat tegang yang berlaku di antara Amerika Syarikat, Iran dan juga Israel. Dan disebabkan itu Malaysia mengambil inisiatif memperkenalkan dashboard pantau krisis bekalan global, di mana akses ini membolehkan orang awam mendapatkan perkembangan bekalan semasa berhubung krisis yang berlaku ketika ini. Jika kita lihat, dashboard tersebut memaparkan harga bekalan bahan api di peringkat global, diikuti harga petrol di peringkat tempatan, serta aliran ekspor dan import berdasarkan perkembangan semasa. Kalau tadi dari sudut antarabangsa, ini pula domestik. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal stabil dan kukuh dengan perolehan 5.4% pada suku pertama. Namun, tekanan inflasi kekal merokek, kini meningkat sekitar 2.0%. Pertumbuhan positif ini sebenarnya didasari akan sokongan berterusan yang ditampilkan oleh kerajaan sendiri, tidak hanya di peringkat awam tetapi turut di peringkat swasta. Manakala bagi inflasi pula, dia sebenarnya adalah kita reflect balik kepada tekanan ekonomi global melibatkan bekalan serta krisis semasa. Keempat, Bank Negara Malaysia untuk 6 bulan pertama tahun ni dah pun kenakan denda ke atas 4 syarikat besar disebabkan mereka gagal patuhi standard dan peraturan kewangan yang dilaraskan. Pertama, CAF Investment Bank telah dikenakan denda sebanyak 1.02 juta ringgit Malaysia. Kedua, Bank Rakyat dikenakan denda 1 juta ringgit Malaysia. Ketiga, Zurich Insurance dikenakan denda 1.56 juta ringgit Malaysia. Dan baru-baru ini, Aeon Credit dikenakan denda sekitar 520,000 ringgit Malaysia. Dan akhir sekali, ini antara saya rasa fokus ekonomi yang semua orang nantikan. Akhirnya, LRT3 bakal beroperasi pada Jun ini. 29 Jun ini ia bakal beroperasi setelah 9 tahun dibangunkan secara fizikal lamanya, dan perkara ini sekaligus akan memberi manfaat kepada sekitar 2 juta rakyat Malaysia. Maka itulah dia 6 bulan pertama tahun 2026 pilihan ringgit. Sekiranya anda ada benda nak kongsikan lagi tentang topik-topik sepanjang 6 bulan ni, boleh komen di bawah. Dan tidak hanya di YouTube, ikuti kita juga di media sosial yang lain. Jadi sama-sama kita nantikan apa pula yang akan berlaku untuk 6 bulan seterusnya. Itu sahaja daripada saya, Liana Samsudin. Kita jumpa lagi. Bye!